Naron zata asalnya. Okay, ada tak nun kat sini? Ada. Tapi nun ni bukan nun VIP. Nah, ada lagi tak wakil nun atau nun? Ada. Baris dua di atas tidak selari. Dia jumpa dengan apa ni? Alif ke zal? Kenapa tak jumpa alif? Alif tidak menerima sebarang tanda baris. Alif hanya berfungsi pada mat nanti. Alif, waw, ya. Sebab itu alif tidak berbaris. Okey, so dia jumpa zal. Tanwin dua di atas tidak selari jumpa dengan zal. Hukum dia apa kat sini? Cuba cari sekejap. Ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Sembunyikan bunyi nun. Naron, lidah terus pergi pada makhraj huruf zal. Naron zata. Pada saya, bengkel ni sangat-sangat bermanfaat untuk saya sebab dia walaupun satu hari sahaja tapi sangat penuh dengan pengisian dan sangat lengkap dengan hukum lam, mim, nun, mat dan wakaf. Dia macam dah merangkumi segalanya yang saya nak tahu. Bermanfaat ni dia sangat besar pada diri saya dan pada untuk sesiapa sahaja yang akan saya sampaikan jugalah ilmu ni. Pada saya, lebih baiklah orang yang kat luar tu kalau rasa perlukan ilmu ni, tak kira lah ada basic ke tak ada basic ke, benda ni sangat-sangat mudah difahami, sangat detail dan diberikan bahan-bahan untuk rujukan semua sangat-sangat orang kata lengkap dan sangat banyak. Jadi sangat-sangat mudah untuk faham. Jangan pernah rasa ragu-ragu ataupun takut-takut untuk mencuba, sebab ini adalah saham kita di dunia dan di akhirat juga. Jadi jangan ragu-ragu, try dan juga join, jangan lupa.